Kak, tahu tak apa yang lagi sakit dari tak reti memasak? Apa? Sakit lutut, Kak. Sakit lutut. Penat betul sakit tu. Welcome to Kepo Kitchen by NP Asia. Di mana kita ni tak berapa nak pandai masak sangat, tetapi Kepo je lebih. Hari ni kita buat nenas MD2 lassi. Dan bahan-bahannya ialah okey, kita masukkan kip nenas. Okey. Lepas tu aku masukkan yogurt. Jus nenas MD2 dari NP Asia. Telok oh, jadi. Okey kan Kak? Alright. Tahu tak untuk hasilkan 400 ml jus nanas MD2 NP Asia ni, kita perlukan 1 kilo buah nanas MD2. 1 kilo. Banyak juga Kalau korang suka video ni, jangan lupa nak share, nak like, jangan lupa nak follow page kita orang dengan page NP Asia. Jadi selamat berbuka puasa dari Kepo Kitchen by NP Asia.